Panas ni. Assalamualaikum semua. Aku dengan Saipul. Hey. So hari ni kita bawa ZX6R daripada Kawasaki Ninja, Kawasaki. So kita nak cerita tentang kita punya experience lah. Kita tanya bawa dapat motor semalam. Ya betul. So aku banyak guna R25, Raider, Kapcai. So bila naik ni memang lain lah. So Pul, apa pendapat kau? Obviously memang akan different lah kalau sebelum ni kita bawa motor yang in term of dia punya berat dan juga dia punya power beza kan. Tapi kalau kita straight bawa motor ni memang ada perbezaan dari segi riding position. Of course dia punya maneuver dengan berat dia semualah. So apa dapat komen tentang motor ni? Dari in term of dia punya power meh. Power dia sedap lah, tapi dia lambat sikit lah. Kau kena tarik tinggi. Sebab kalau tengok dia punya spek pun dia 69 Nm of torque kan. Dia punya torque tu agak rendah lah. Kecil lah. Agak rendah kan. Kau punya MT-800 apa? Oh ya, 90 kan? 80 lebih. 80 lebih kan? Ada beza 30. Of course lah kita tak boleh nak compare dengan super sport dengan motor apa Master of Stock kan, Lepas MT tu, kan. yang ni pun dia meant untuk track. So kau kena tarik lebih sikit. Kena tarik lebih sikit lah. So kita ada dua warna kat sini yang ditawarkan oleh Kawasaki, iaitu warna hitam dengan ada kemasan flat black. Ada flat black kat situ? Tak ada. Dia tak ada. Semuanya kilat lah. Gloss. Kilat. And then ini adalah warna yang antara yang paling menarik lah. Warna yang didatangkan dengan 3 warna, iaitu hijau, putih dan juga kuning. Stripe kuning ni bagi saya peribadi lah, saya rasa macam memang dia transparent gila, macam menyelah lah orang kata kan. Macam dia sebenarnya colour Kawasaki tu je. Ya betul. Tapi tak, kalau yang hijau ni memang tipikal Kawasaki. Oh yang kuning yang ni lah. Yang kuning ni dia macam colour-colour kontra yang dia macam lain lah, yang buat saya minat lah benda tapi ni. Bagi aku masih minat yang hitam lah. Yes lah. Sebab yang ni terlalu menyelah. Ini terlalu kawi. Kawi. Terlalu kawi kan. Memang trademark Kawasaki kan. So kalau korang tengok pun dia punya warna hitam pun still ada dia punya hijau. Jadi tak lagi dia punya kawi dia tu. Tapi tak sekawi-kawi tu lah. Ya, yang ni betul kawi lah kan. Macam tu lah. Still sebab aku prefer colour macam ni lah. Tak minat colour macam tu. So kalau kita compare dengan ZX6R 636 pada tahun 2013, kau rasa banyak beza dari segi dia punya rupa? Kau rasa cantik tak? Rupa banyak. Cantik tapi aku sebenarnya paling minat kan guys. Aku suka dia punya rem air. Aku suka rem air dia sebenarnya. Dunia ni depan ni dah depan dia nampak dia banyak. Dia punya moncong depan tu lebih kurang macam ala-ala apa winglet. Tapi sebenarnya bukan winglet pun sebenarnya kan. Tapi cantik ah, bagi aku cantik ah. Itu kau pernah bawa ya ZX 636 yang lama kan? Yang lama tu. Yang tu beza power. Lama dah tu. Dah lama sangat dah. Cuma kalau nak compare dengan yang latest ni, aku lagi suka yang latest ni lah sebenarnya. Tapi dari segi handling tu, aku rasa is quite same. Quite same. Sebab dia pun tak update sangat engine dia, dari aku. So kalau korang nak tahu berat motor dia 198 kilo guys. Yes. So, kalau bagi pendapat kau, kalau newbie boleh bawa motor ni Kalau kau bawa daripada let's say Kapcai ke sini, berat sikit lah. Berat sikit lah kan. Tapi kalau macam kau daripada 250 nak ke sini pun sebenarnya dia punya position tu memang lain lah, jauh beza lah. Yang ni kau rasa dia super sport, so dia memang atas motor. Kalau macam kau bawa R25 Ninja 250 tu memang beza lah. Beza kan. Kau akan rasa sakit dekat bahagian bahu. Dia sebenarnya kalau ikutkan benda ni dia akan berlaku pada awal-awal kalau korang bawa motor lah sebenarnya. Tapi kalau korang dah hari-hari kan bawa, insyaAllah dia boleh. Kau dah biasa kan? Mungkin dah hilang kat rasa tu. Mungkin tapi nak bawa daily ni mati so. Yes. Aku bawa bag ke ni, tak boleh lah. Dia actually dia tak sesuai untuk daily. Memang dia sesuai untuk top speed sebenarnya. Weekend ride. Weekend ride. BTIC tu okey lah. So, geng, didatangkan dengan tayar daripada brand apa ni? Rosso Diablo Rosso Sport yes. Sport 4. IV tu apa? 4. 4 Rosso Sport. Rosso Sport ni memang dihaskan. Kau rasa tadi masa kau on the way nak ke atas tu rasa ada punya grip ke apa, ada rasa slide ke? Tak ada lah. Dia punya performance dari segi tayar okey lah, just confidence pada diri tu kurang sikit lah. Actually tayar ni guys, dia sebenarnya tayar yang diberikan ni bagi saya dah okey dah. Cuma kalau korang jaga dia punya pressure kan. Sebab dia setiap track tu, setiap tempat yang korang nak ada pressure dia lah. Macam contoh Karak ada pressure dia, macam Bukit Tinggi ada pressure dia. Itu dululah cerita dulu kalau nak main corner kan. Sekarang ni dah okey lah.
In term of power dia berapa? Power dia 123 123 HP dengan 600cc memang betul-betul memang real super sport 636 real super sport lah. sedap lah. Agak kecewa sikit dia punya torque lah Torque dia kurang sikit lah. Kurang sedikit. Sebab bila kau bawa kat low RPM tu, aku selalu bawa dekat, bukan selalu lah, aku semalam banyak bawa kat low RPM. Dia ada jerking sikit bila nak. Jerking sikit. Tak tahu lah pasal, mungkin sebab RPM dia dah 2, 3, 4 yang tu, aku tukar shift baru dia ni kan. Dan apa pendapat kau tentang quick shifter ni? Motosikal ni datang dengan quick shifter ni guys. Quick shifter dia seamless lah, okey lah. Tak Seamless, ada masalah. Hanya tak ada masalah. Aku slide dekat dia punya, dia tak ada downshift. Kalau ada downshift tu sedap. Sebab motor ni guys, dia punya sistem didatangkan dengan throttle by cable. Jadi memang tak akan ada auto blipper lah. Selalunya kalau ada auto blipper dan juga shifting quick shifter tu didatangkan dengan throttle by cable, throttle by wire. Throttle by wire selalunya. Technically dia old spec sikit lah. Old spec sikit. Tapi sebabkan harga dia pun serius, harga dia murah, 59,000. Kalau nak compare dengan dulu apa, tak silap aku dulu 72 lebih kan. 72 on the road. Ni sebabkan dia CPU. Yang ni CKD lah. CKD. Dia buat kat Malaysia. So sebab tu dia murah. Tapi walaupun dia in term of, walaupun dia CKD, bagi saya benda tu cuma sekadar nama CPU dengan CKD je. Cumanya beza tak banyak. Beza tak banyak pun. Material semua sama, just pemasangan tempatan dengan pemasangan luar negara seketul datang. Itu banyak, je sebenarnya. banyak je yang luar negara punya barang dia pasang kat tempatan, lepas tu dia ekspor ke negara. Kita je tak tahu. Kita je yang tak tahu sebenarnya. Tapi overall memang kalau kau nak sport bike yang laju, yang harga bawah 60,000, ni boleh korang boleh consider. Sebab kalau kau tengok pun dalam range harga ni, mungkin kau boleh dapat Aprilia RS 960. Itu pun hanya 2 silinder 960, 100 HP. Ya, betul. Lepas tu CBR berapa CBR? CBR 70-80 lebih kan. Dia sebab CBU tu. CBU. Tapi power spec pun lebih kurang lah. Senang ceritanya, kalau korang minat super sport dengan harga yang berbaloi, ini yang boleh korang adalah consider. The best option. Ya, the best option. Sebab korang sedia maklum lah, Kawasaki memang worldwide, semua orang dah tahu dah branding ni. And then tak adalah orang kata masalah sangat lah apa semua kan. Spare part pun tak ada hal lah, tak adalah nak kata skeptical dengan dia punya spare part ke apa semua, tak adalah kan. Design cantik memang cun. Kalau korang, of course, kalau korang beli pertama sekali, korang tukar exhaust, dan kau tukar ni. Ni korang buang. Ni memang kena buang. Ini salah satu benda yang saya tak suka. Betul. Sebab dia terlalu capang. Menekepang terlalu capang, terlalu kalau lebar. dia kecil sikit, ke sini sikit ke apa, dia okey lah. Sebab bila aku first ambil motor ni, benda ni tertutup. So yelah, buka terus bapak lah sikit. Sebab dia actually dia panjangan tu ada function lah. Memang kita boleh tengok belakang dengan sangat jelas clear lah. Sebenarnya. Tapi sebabkan dia punya looks tu jadi slack. Apa siul? Jadi slack kan. Jadi macam tak kena je kan. Yang ni je lah. Dan selain daripada tu, dari segi harga dia, kau dapat adjustable fork daripada Showa. Yes. Mono pun adjustable. And then KTRC, quick shifter, ABS, traction control, rider mode pun kau ada 4. Sport, rain, road, normal. Lepas tu dengan rider. Rider tu dia preference lah. Maksudnya kau boleh set setting adjust sendiri ikut lah. Kita punya setting sendiri kan. Lepas tu kau boleh connect dengan telefon kau. Betul. Tapi aku punya yang aku rasa kurang suka lah sebenarnya. Dia punya meter walaupun TFT, dia macam semua sama dekat semua model kan. Macam 650 apa tu 900. Saving. I'm not sure lah kan. Lepas tu aku notice dia punya meter ni sedikit, menu dia sedikit susah nak masuk. Ya betul. Kalau korang nak tekan tu kena tekan double lah. Lepas tu double. Bila kau on the fly tu, kalau kau nak adjust apa-apa kat menu tu memang susah. Kau kena stop. Yes. Kau kena stop. Lepas tu rider mode pun kau kena tekan bawah lama baru dia tukar. Yes, betul. Kau tak ada satu button yang boleh tukar, macam ada certain bike. Kebanyakan bike lah yang boleh tekan macam tu je on the fly kan. Selain daripada tu, everything is okay. Tapi sebabkan harga dia. Yes, harga dia memang sangat-sangat berbaloi. Dan dia punya brand sangat-sangat murah dengan branding dia, dengan riding position yang betul-betul memang super sport gila. That means korang memang untuk kelajuan, orang suka kelajuan ni memang sangat-sangat best. Lah. Kita dah selusuri tadi terkarak highway walaupun ada jam sikit, and then kita naik ke Genting ni memang sangat-sangat sedap lah. Tapi sedap lah. Itulah, manakan kalau korang muda okey lah, dan tua tu
Kalau ada masalah badan tu. Ya, betul. Tapi sebenarnya umur tu sebenarnya subjektif sebenarnya. Dia lebih kepada minat lah sama kita kan. Yes. Tapi tu lah, sebenarnya aku berminat dengan sebenarnya sebelum ni aku pernah kata aku minat Yamaha R6. Okay. Dia lebih kurang macam ni je sebenarnya position dia. Just kat Malaysia dia tak keluarkan, hanya Kawasaki je. Ya, betul. Tapi disebabkan masa tu harga dia orang memang mengarut. So ni sikit lah. Tapi sekarang ni umur dah meningkat. So overall kau rasa macam mana overall? Kalau aku muda 5 tahun sebelum ni aku akan beli motor ni lah. Okay. Serius. Sebab kalau sekarang tak boleh beli ke? Boleh beli tapi nak bawa tu sakit nak bawa tu sonok. Okay. Dia actually ada part-part yang sakit. Satu kat ada kat tapak tangan. Yes. Lepas tu okay. kau punya bahu, pinggang. Lepas tu yang lagi leher. Sebab kau kena dongak ke atas. Helmet memainkan peranan. Beli helmet carbon fiber. Betul. Helmet kena beli yang carbon fiber yang ringan. Lepas tu cari yang agak luas kat bahagian dahi yang atas tu. Sebab bila korang tunduk tu, korang nak dongak kepala kan. Kadang-kadang tak nampak. Position dia betul-betul macam super sport lah. Real super sport lah. Lepas tu kalau kau nak sedap, kau kena buat yang ni, kau macam ni. Yes. Yang ni kepala kau tak boleh macam ni, kau kena. Yes. Woi. So in term of braking sangat-sangat mantap daripada caliper daripada Nissin depan belakang dengan double disc di hadapan, datang dengan radial caliper radial standard stuff lah untuk super sport. Yang boleh adjust dia punya suspension depan dan juga belakang. Ikut preference korang nak set korang punya SAG terpulang pada korang. So saya rasa overall kau rasa kau nak beli tak? Aku sebenarnya macam kau juga sebenarnya. Kalau aku muda 5 tahun mungkin aku akan belilah. Sebab dia seronok bawa ni, motor ni serius seronok dari segi in term of dia punya power. Kau punya flickability tu okey lah, sedap lah. Cuma itulah tadi side effect badan tu. Side effect kepada badan lah sebenarnya kan. Dia punya running position tu memang sangat-sangat tough. Dia akan sakit sini, sakit sana. Dia demanding lah. Tapi kalau kau bagi apa yang dia nak, dia akan bagi apa yang kau nak. Yes, betul. Dia punya kesedapan buat laju tu sedap. Overall, baik beli ke baik tak beli? Ada duit beli. Ada tapi duit muda. Muda Bukan muda lah. Lebih kurang 30 tahun macam tu. Kau ada duit, kau minat, kau beli. Sebab dia punya harga memang berbaloi. Berbaloi gila. Berbaloi. Sebab kalau tengok kompetitor lain pun yang ada lah, yang daripada M-Force pun ada juga. Yang CM Moto MT 636 675 SR tu. That one pun harga pun 37. Harga dia memang berbatulan lah. Tapi dia 3 silinder. Jap. Ketinggian kau apa, 169 tu. Ketinggian kau 169? Ya, Pul. Untuk yang ni 830 kan? 830. So menjekit sikit. Kalau kau naik cuma tengok position dia. Position dia memang macam 169 Yes, aku punya inside ni tak ni sangat. Oh ya. Agak menjengkit lah sikit dah. Jadi tipito lah. Tapi okey lah. I mean, sebab kau dah biasa bawa super sport bike R25. So handling dia biasa lah. Biasa. So cerita sekarang baik beli guys. Kalau kau muda dan ada duit. Baik beli. Sebab tak ada duit korang loan je masalahnya. Maintenance dia tinggi sial. Tayar depan belakang 1000. Tapi okey lah, macam tu lah. Itu adalah aku punya video untuk ni. Sebab aku tak banyak, aku nak buat spek-spek. Sebab nak buat simple je, nak dapat pendapat. Dan yalah. So kalau pendapat aku mantap habis. Memang mantap lah. Antara motor yang motor brand, harga berpatutan dan power. Yes. That's it. So guys, ada apa-apa kalau kau nak beli, kau dapatkan sekarang. Booking. Okay guys. Apa lagi? Bye, kita sambung riding. Assalamualaikum.